Hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Wajahmu seindah serinya pelaminan indah, seharum mawar putih sedang berkembang. Wajahmu mengapa sering terbayang di mataku, sehingga terbawa di dalam mimpiku. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Assalamualaikum. Saya selaku Pengamal Makanan Pentadbiran mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Guru Besar Encik Muhammad Zahri bin Harun di atas segala jasa bakti beliau berada di SPO, dan kami sebagai pentadbir sangat terasa akan kehilangan Tuan Jili, dan segala yang Tuan Guru Besar telah adakan dan buat di SK Kepong sangat-sangat kami hargai. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala pertolongan dan bantuan daripada Tuan Guru Besar, segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami warga SK Kepong. Kami sangat hargai. InsyaAllah kami akan tenang sehingga selama-lamanya. Terima kasih Tuan Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mengambil kesempatan mengucapkan selamat bertukar ke sekolah baru. Semoga di sekolah sana lebih bahagia, lebih cemerlang. Minta maaf banyak-banyak daripada saya. Okey, itu je lah. Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat bertugas di tempat baru kepada Tuan Guru Besar. Teruskanlah kecemerlangan anda di situ dan semoga ukhuwah kita berpanjangan. Terima kasih. Kami rakan-rakan guru di bilik guru atas ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Tuan Guru Besar. Semoga terus cemerlang bertugas di tempat baru dan doakanlah kami juga di sini. Selamat maju jaya, Cikgu. Kami dari mengucapkan selamat maju jaya dan semoga Cikgu terus cemerlang di sekolah baru nanti. Terima kasih banyak Cikgu sebab menerima kami. Saya mewakili pekerja Sekolah Kuasa Kepong untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zahri selama bertugas di Sekolah Kuasa Kepong.
dan selamat bertugas di sekolah yang ditetapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih JB. Selamat bertugas di tempat baru JB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan menuju destinasi. Jadi hari ini merupakan detik yang terakhir untuk saya berada di SK Kepun. Jadi selama hampir 3 tahun, 1 bulan, 9 hari saya berkhidmat. Jadi dalam kesempatan ini saya nak ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua guru dan juga AKP serta warga kerja keseluruhannya termasuk PIBD di atas kerjasama yang diberikan kepada saya di sepanjang saya berkhidmat di sekolah ini. Dan memang terasa berat kaki saya untuk melangkah pergi, tetapi oleh kerana demi tugas dan tanggungjawab saya terpaksa juga melepaskan jawatan guru besar di SK Kepun untuk berkhidmat pula di sekolah yang baru, iaitu Sekolah Kebangsaan Pusat Cabang 3. Jadi saya nak ucapkan berbanyak terima kasih di atas kerjasama yang diberikan, dan saya mengharapkan doa daripada sahabat-sahabat agar saya diberi kekuatan untuk memimpin sekolah yang lebih besar yang ditinggalkan oleh guru besar semua ini yang begitu kata legasi yang cukup hebat. Jadi doakanlah saya supaya saya dapat menguruskan sekolah baru saya agar legasi-legasi kecemerlangan ini dapat dikekalkan. Dan untuk semua saya ucapkan selamat tinggal. Jangan lupa ingat kebersamaan menuju destinasi. Bye-bye. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali.